3 tahun pertama rugi 100,000. Buat MBA 3 tahun pertama untung 100,000. Kita, okay? Sudah dengar tak cerita-cerita beliau? Yes, oleh itu berdiri bersama saya, kita mempersilakan dengan tajuk The Future Is Now. Saya mempersilakan Emmanuel Yunus. Come on, Sorana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Selamat pagi. Ucap kat orang sebelah, selamat pagi. Cakap tahniah pada orang sebelah sebab sampai pada hari ini. Cakap dah betul orang sebelah, tahniah. Okey, alright, insyaAllah. So, berdirinya saya pada pagi ini, insyaAllah nak berkongsi dengan anda. Saya punya topik hari ini adalah apa? The future is now. Kan? So berat sikit tu dia punya tanggungjawab kan. Tapi tak apa, insyaAllah demi anda semua, saya cekalkan hati saya untuk berkongsi boleh Okey kawan-kawan, sebagai permulaan kita tengok the future is now kita semua ada future. Anda rasa anda semua ada future? Ada. Mungkin orang tengok future tu mungkin harapan dia, ataupun mungkin future tu adalah dia punya impian dia. Which one anda punya? Okay, saya nak bagi satu analogi lah. Cuba bayangkan, nak tengok anda punya future hari ni. Saya tak tahu anda punya future kat mana sekarang tau. Sebab dulu saya pun macam anda hadir dalam program-program macam ni. Saya dulu suka duduk belah kiri, belakang dewan. Senang nak keluar. Itu saya. So, anda bayangkan anda berada dalam sebuah terowong yang gelap. Okey? Gelap gelita. Dan anda nampak satu cahaya di hujung tu. Okey? Itulah your future. Itulah harapan anda dan itulah mungkin anda punya impian. Persoalannya, adakah anda berada di sini dan lampu tu ataupun cahaya tu berada di jauh? No, jauh, anda nampak kecil. Ataupun anda berada di dekat sikit, tengah sikit nampak lebih besar. Ataupun anda betul-betul berada di pintu terowong tu, yang anda nampak cahaya tu sangat jelas. So, di mana anda sekarang? Kat mana? So insyaAllah hari ini saya harap anda pun boleh jumpa anda punya cahaya tersebut. Dan kalau sekarang masih lagi jauh, insyaAllah habis saja petang ni anda boleh mendekati cahaya tersebut. Okay? So jom kita tengok apa itu future. Okay? Kawan-kawan, siapa pernah tahu pasal ni? 3D printing. Dah tahu Tak ramai lagi yang tahu Ramai yang tahu tapi macam tak nampak lagi 3D printing ni adalah satu teknologi baru sekarang yang menggunakan AI, yang mana anda hari ni, anda tahu printer kat rumah tu hari ni that printer dah siap boleh buat rumah. Ni bukan rumah kartun Just hari ni anda just bagi instruction apa jenis rumah yang anda nak buat, masukkan dalam sistem tu. Printer tu akan buat rumah. So hari ni siapa yang kerja jadi designer rumah, jadi construction, so in future hanya seorang saja yang diperlukan untuk buat all this. This is the future right now. Saya nak tunjuk satu video. Video ni saya jumpa 3 tahun lepas. Ni video saya ambil sendiri. Okay Tapi anda dah pernah tengok ni? Pernah tengok tak? Sekarang dah berlambat robot ni Saya jumpa robot ni 3 tahun lepas. Nampak Canggih tak? Canggih Betul. Kawan-kawan, masa ada saya ambil video, saya tanya pelayan tu. Sebab yang dia hantar makanan ni makanan je, dia tak hantar air. So saya tanya, robot ni hantar makanan je ke? Betul bang. Robot ni hantar makanan je. Robot yang hantar air, kejap lagi siap. Tak lama lagi akan siap. Lepas tu saya tanya dia, habis tu kalau robot tu siap, you kerja tak? Dia senyum, dia tercengang. Dia tukang hantar air. Dia kata robot yang hantar air tak lama lagi akan sampai.
So saya cakap, kalau robot tu sampai, you macam mana? Ada tak orang tanya soalan macam tu? Kalau hari ni you datang klinik, datang hospital, tiba-tiba ada robot yang tolong cocok, tolong checkkan blood pressure you just letak tangan je kan? Agak-agak ni siapa yang takut bila tengok macam tu? Nurse dah cuak dah, doktor dah cuak dah, betul tak? Betul tak saya cakap? Inilah perasaan bila orang yang saya tanya tu, walaupun dia waiter saja, but this is the reality dia. Banyak tak hari ni kalau kerja-kerja anda hari ni boleh di-replace dengan robot-robot macam ni? Banyak Bayangkan anak kita datang pergi sekolah, tak nampak rupa cikgu, semua rupa macam ni. Dah berdebur cikgu. So kawan-kawan, this is future. Hari ni saya punya statement masa tahun 2016-2017 masa krisis, orang ramai kena buang kerja. Kawan-kawan tahu tak, ekonomi negara ni, ekonomi dunia ni sebenarnya dia pusing, berputar balik. This is 10 years ago. And believe me, situasi yang sama sedang berlaku pada hari ini. Okay? This is our future. Anak-anak muda hari ini, ramai anak-anak muda hari ini mengalami masalah lepas grad tak dapat kerja. Buatlah part-time grad dan sebagainya. Tapi stabil tak kau pekerjaan macam ni? Tak stabil. Sebab tu hari ini ramai anak muda stres emosinya. Sebab tak dapat pendapatan yang stabil. Dah dapat kerja, kadang-kadang ada situasi macam tu tak? Benda-benda yang tidak disangka-sangka berlaku. Ada tak kes-kes macam ni? Kan? Tengah bawa kereta, balik daripada kerja, accident. Pernah dengar tak? Yang accident tu lelaki yang mencari rezeki, tulang belakang keluarga. Anything happen to him, agak-agak apa berlaku pada keluarga? Wahai lelaki-lelaki. Siapa lelaki kat sini angkat tangan? Saya takut ada yang orang tak perasan itu lelaki. Wahai wanita-wanita, ada kat sini? Apa perasaan anda sekiranya tulang belakang anda berlaku apa-apa? Tak boleh fikir okay. So kawan-kawan, ada kadang-kadang ada setengah orang dah ambil pendekatan awal, ambil insurans dan sebagainya. Tapi kawan-kawan, hari ni banyak kes berlaku hari ni. Walaupun dah dapat tengok kes ni, baru ni dapat 3.2 juta kawan-kawan, 2 tahun habis lesap. Sebab kadang-kadang ada orang dekat luar sana, dia tak pernah pegang duit banyak pun. Agak-agak orang tak pernah pegang duit banyak, dia dapat duit banyak dia pun. Yes. Okay. So adakah anda dah sedia nak tengok anda punya future? Are you ready? Ready, okay? So saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Yunus bin Ismail. So bisnes partner saya Nurul Hanani Husin. Kami ditaja ke dalam bisnes ni dan dibimbing hebat oleh our mentor daripada Encik Syed dan juga para orang ni. Bagi teman guru pada mereka. Okay. So kawan-kawan, saya nak cerita saya punya kisah. Saya adalah seorang engineer dalam bidang oil and gas. Saya belajar dalam bidang engineering. Habis belajar, saya terus terjun ke dalam bidang oil and gas. Dapatlah bekerja dalam lebih kurang 15 tahun. Okay. Tapi realitinya, pada tahun 2014, selepas hampir 10 tahun kami berumah tangga, isteri saya disahkan mengidap kanser otak. Okay. So bila soalan saya, adakah ini saya minta? Tak pernah kita duga kan? So bila berlaku, apa yang terjadi, kita terpaksa hadapi lah, betul tak? Setuju tak? Okay. So kawan-kawan, selepas isteri kena kanser, so saya banyak jaga dia lah, buat rawatan kemo, operation dan sebagainya. Selepas almost 2 tahun, saya pula dibuang kerja. Okay. Sebab bila kita kena jaga orang kanser, kita kena take care dia betul-betul. Nak pergi rawatan, nak pergi follow up, kena bawa dia. So bila kita ni banyak cuti, kadang-kadang kita terpaksa ambil cuti tau. Sampai satu ketika saya terpaksa cuti 2 minggu, 1 bulan. So 1 bulan saya dapat unpaid leave. Saya dapat separuh je gaji saya untuk jaga beliau. Okay. Alright. So selepas itu saya menceburkan diri. Saya sambil-sambil kerja tu, saya buat sebuah bisnes. Sebab apa? Saya nak backup income. Saya tahu saya punya kedudukan tak selamat. Bayangkan isteri kita sakit, kita pula kerja swasta, so kita tak selamat. So saya buka bisnes. So kawan-kawan, bila buka bisnes, saya pun sama juga, saya terjun juga dalam bisnes tu. Tahu-tahu
keluarkan modal dalam 40,000, saya dah boleh buka kedai macam ni. Okay? Tapi yang saya tak tahu adalah dalaman dalam perniagaan tu. Apa yang terjadi, saya tak menuntut ilmu, saya tak ada mentor masa tu. Dalam almost 3 tahun, bisnes saya kerugian 100,000. Sakit tak dalam hati kalau kita hilang 100,000? Macam-macam boleh buat 100,000 Orang perempuan kalau ada 100,000 nak buat apa? Macam-macam Mas Macam-macam. Orang lelaki kalau ada 100,000, saya dah tahu apa dia nak jawab. Okay, saya dah jawab. Okay, alright. Sikit lagi sikit lagi nak keluar tapi macam-macam boleh buat 1,000 tapi bila hilang tu, ada tak you fikir bila hilang tu macam mana perasaan? Okay. So kawan-kawan, kenapa kita jadi macam tu? Kenapa kita bila kita hilang tu kita rasa sangat-sangat terluka? Kita tengok sini. Siapa sini masih bekerja kan? Okay, ramai di antara anda masih bekerja. I believe that. Okay. So kita tengok sikit. Orang bekerja. Apa yang berlaku pada kita semua? Saya pernah bekerja Orang kerja ni normally dia akan lebih tenang daripada orang lain. Sebab apa tak? Sebab apa tenang? Sebab setiap bulan you akan dapat gaji, betul tak? You mengulur ke, you cuti ke, you dapat gaji kamu, betul? Bukan you lah, orang lain kat luar sana lah yang mengulur tu Setiap tahun naik gaji, betul? Betul setiap tahun gaji? Biarlah naik RM30 pun. Saya permulaan tahun pertama, saya engineer tau. Engineer. Tahun pertama saya punya kenaikan gaji RM30. Bangga tak? Bangga. Sebab naik gaji. Tahun kedua saya naik gaji hampir RM70. Bangga tak? Bangga. Tahun ketiga saya tukar kerja. Menyampah aku. Bila tukar kerja tu barulah naik sikit 300. Sebab tukar kerja. Okay? Okay. So apa terjadi pada orang bekerja, kawan-kawan? Sama juga macam saya. Ramai di antara kita lupa yang kita ada tarikh luput. Sampai umur 60, kita suka ke tak suka, besar ke tak besar gaji kita, walaupun kita dah usaha membina career kita 30 tahun, 40 tahun, kita dah sampai dekat level general manager dah kat situ. Tapi bila sampai tarikh luput, you terpaksa jadi ex general manager. Bila ex ni apa jadi? Apa jadi bila ex? Ex-wife, ex-husband, ex-general manager apa? You punya gaji jadi kosong. Realize tak? Saya tahu, anda tahu. Okay? Itu kalau kerja swasta lah. Kalau kerja kerajaan tak apa, saya ada gaji separuh lagi. Sebab tu kat luar sana, orang kerja kerajaan, lepas dia pencen, dia balik kampung, apa jadi? Dia pakai cafe card je. Baju tak pakai, separuh. Maintenance separuh, dia cafe card je. Betul tak? Bukan you all lah, bukan you all kat luar sana, okay? Okay? Tapi kawan-kawan, ada satu benda yang kadang kita lupa, yang kita ada satu lagi graf yang mana kita ada kos sehari hidup. Betul tak cakap? Yang mana kos sehari hidup ni tak pernah fikir pasal you siapa, kerajaan ke, swasta ke, you ekonomi bagus ke tak bagus, dia tetap naik. So inilah benda yang akan membelenggu kita. Ada yang cakap saya, tak apalah Cik Nur, kita dah pencen sekarang, kereta dah habis bayar, rumah dah habis bayar. Kawan-kawan, hari ni saya tengok kawan-kawan saya, ramai yang anak pertama dia kahwin ketika dia umur 60. Ketika dia umur 65 tahun, baru anak nak kahwin. So maksudnya, bila anak kahwin, apa jadi? Siapa yang keluarkan duit? Selalunya, anaknya akan keluarkan duit hantaran je. Sebab itu syarat dia nak dapat pasangan tu. Kalau hantaran pun kau tak dikeluarkan, maksudnya useless sangat lah. Bukan you all lah, kat luar. So selalu mak ayah akan bantu untuk kos-kos dewan. Betul tak? Setuju tak mak ayah? Okay. Cik tak Samsul? Cik Samsul latest lah. Okay. Tak Cik Samsul tak apa, dia banyak duit. Okay. Kawan-kawan, ini antara yang terbaru kawan-kawan. Sehingga pada bulan Mei, hampir 39,000 rakyat Malaysia kehilangan kerja. Ini bukan level yang ni tau. Ini adalah level eksekutif tau. Kawan-kawan saya di Petronas, ramai kena buang kerja. Okay. Okay. Dan kadang-kadang, okay tak apalah, ada masalah kerja, kita pergi berniaga. Betul tak? Kerja sendiri kan, buka kedai kan. So ini masalah kawan-kawan. You nak buka kedai kat luar sana, you kena ada modal besar. Macam saya dah buka Shopee, 40,000 dah keluar, kedai tak buka lagi. That's related.
You all lah ni baru nak start business kan, RM30 bayar dia kan. Kalau tak jadi rugi tak? Rugi RM30. Tapi kat luar sana kawan-kawan, kalau bisnes tak jadi rugi RM40,000. Okay? Kadang-kadang elok-elok kita okey berniaga, kadang-kadang pekerja buat hal lari. Biasa tak? Biasa tak pekerja MC, pekerja cuti? You all kan kasi cuti kan? Ya, sama juga kita kat luar sana. Okay? Kadang-kadang elok-elok berniaga okey, kadang-kadang apa? Ada pula yang datang buka kedai sama kat sebelah. Niaga elok nasi lemak, tiba-tiba ada seorang pula orang buka kedai nasi lemak viral kat sebelah. Okay? Dah elok-elok niaga, tiba-tiba kerajaan pula buat hal. Income tak banyak dah tahun ni, kita buat GST lah pula. Betul? Kena bayar tak? Kena. Orang niaga kecil-kecil yang orang pertama kena. Sebab orang paling takut. Dan kadang-kadang tengah-tengah itu kadang-kadang owner pula, business owner tu pula yang meninggal. Apa jadi pada bisnes ni kalau owner meninggal? Tutup. Okay? So orang bisnes pun akan ada soft cost sara hidup dan kadang-kadang you punya jurang lagi tinggi. Kawan-kawan, kenal tak orang ni? Kenal tak? Siapa pernah tengok dia jual bantal-bantal yang terjual di tepi-tepi jalan sebagainya? Biasa tak dengar? Dia hari ni dia dah keluarkan satu statement official yang menyatakan dia punya perniagaan bantal tu dah tutup. Kawan-kawan tahu tak berapa dia punya kerugian bantal tu? Tak tahu? Lebih 5 juta. Kerugian tau. Okay? Ini yang berlaku business owner di luar sana. Okay? Hari ini mungkin anda datang pada hari ini dengan satu harapan untuk melihat satu future anda. Kawan-kawan, hari ini apa yang saya nak tunjuk adalah macam mana future yang Amway boleh tawar kepada anda. Anda sedang berada dekat premis Amway kan? Ke adakah ini yang tak perasan dekat sini Amway? So, tahu kan? Okay? So, dekat mana dan macam mana Amway perbezaan dia? Kalau anda start belajar, anda akan dapati Amway punya income dia agak berbeza. Okay? Macam ni. Dia menaik macam tu. Tapi dia perlu ada syarat, iaitu anda perlu mulakan dengan ilmu yang betul. Anda datang hari ini sebenarnya langkah pertama untuk anda menuntut ilmu. Bagi tepuk tangan kepada anda. Okay? Bila you ada ilmu, you akan membina satu trend income yang positif. Bila you ada ilmu, you dapat memulakan proses pembinaan untuk mengukuhkan perniagaan. So bila kukuh perniagaan, you akan nampak trend perniagaan akan meningkat. Ini bukan income stop tau. Ini adalah business stop. Bila you stop tapi you punya income tetap ada. Macam ni. You terberhenti tapi income tetap jalan. Okay? Sebab apa? Sebab satu peringkat bila you dah kukuh, you akan menghasilkan income yang pasif. Dan lastly bila kita dah tak ada, income Amway akan jadi warisan kepada anak cucu kita. Mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak faham, tapi tak apa. Sebab tu you kena stay sampai habis hari ni. You akan nampak benda ni. Boleh tak boleh? Boleh Okay. So kawan-kawan, yang paling penting saya nak tunjuk adalah apa? Yang di hujung tu. Kalau you tengok trend segerah ni, agak-agak apa yang akan jadi pada income kita? Yes. Tak boleh nak berhenti. Walaupun kita diberhentikan oleh Allah SWT. Deep sikit. Bagi suara deep sikit. Ya, supaya yang tidur ni dia macam Okey kawan-kawan, saya dan pasangan saya, kami jumpa dengan Amway ni pada tahun 2016. Yes, pada ketika ni kami dah tahu bisnes lobby kami dah rugi. Yes. Masa tu saya dah terduduk pun. Masa tu sebenarnya saya dah serik nak buat bisnes. Sebenarnya. Okay? Sebab tapi masa tu lah bisnes Amway tu datang to our life, datang dari kehidupan kami. Masa tu kami tak tahu apa yang akan jadi pada future kami sebab kami sedang meratapi kerugian 100,000. Kawan-kawan, masa ni isteri saya tengah sakit tau. Dia dalam perawatan sekarang. Tapi dialah antara orang yang memberikan saya satu cahaya, bang. Kita ada harapan baru dekat Amway. Okay? Itu penting yang Sang Badi kena beritahu kita. Okay? So, betul kepilihan kami. Okay? Kawan-kawan, 2016 kami join Amway, 2019 kami capai 2 pangkat sekaligus, Platinum and Founders Platinum. 2021 kami capai pangkat Sapphire and Founders Sapphire, dan seterusnya 2022 kami capai pangkat Emerald.
Kalau saya tanya anda pada hari ini, betul tak pilihan saya? Betul kan? So, same goes to you. Anda boleh tanya soalan yang sama juga. Adakah anda betul berada di Dewan ni hari ini? Okay? Tapi saya tanya soalan tu sebelum saya start. Betul ke ni? Aku nak start bisnes MOE ni, betul ke? Itulah soalan yang selalu saya tanya pada saya dan saya punya isi. Okay? So, ini kami punya statement income. Kita laju-laju lah ni Ini tahun pertama. Kita start 2016, ini statement income tahun 2017, kami capai lebih kurang income bersih dalam 25,000 something. So lebih kurang sebulan berapa agak-agak? Siapa pandai kira? Bagi 12? Lebih kurang 2,000 lebih lah. Sambil-sambil saya masih lagi bekerja. So ini saya punya income tambahan. Okay? Ini tahun kedua, 2018. Meningkat tak? Meningkat. Sambil-sambil kerja kawan-kawan ini. Okay. Yang seterusnya ini tahun ketiga. Okey tak? Siapa ingat tadi saya buat Dobi, tahun ketiga apa jadi pada peniaga saya? Saya rugi 100,000. But ini MOE dia terbalik, dapat positif 100,000. Agak-agak betul tak pilihan saya? Okey. Ini tahun yang berikutnya pendapatan kami meningkat. Ini masa musim Covid. Okey. Okey. So kawan-kawan, persoalan yang paling besar sekali yang bermain di pemikiran saya pada ketika itu, why MOE? Kenapa agaknya saya meletakkan batang tengkuk saya, meletakkan future saya di sebuah syarikat yang bernama MOE? Lepas saya buat MOE, saya tak buat bisnes lain dah. Okay, kenapa? Soalan. Dan soalan tu juga anda boleh tanya dekat diri anda, why MOE? Adakah MOE boleh menjadi masa depan anda? Dah tanya belum? Nak tanya tak? Ke tak boleh tanya? Nak tanya pun tak boleh. Boleh tanya kan? Okay. Alright. So kawan-kawan, kita tengok sikit dari segi syarikat. Sudut pandang syarikat. Ini saya suka sangat-sangat tengok. Bila kita tahu dulu, MOE ni diasaskan oleh dua orang sahabat baik. Rich DeVos dan J.V. Endel. Bila dia orang start bina perniagaan MOE ni pada tahun 1959. Atas dasar apa? Atas dasar mereka cakap, bila kita nak berniaga, salah satu tiangnya adalah kita nak bagi peluang untuk orang-orang yang ada harapan ni untuk boleh merealisasikan harapan mereka. Dan kalau orang nak buat bisnes, dia nak juga orang yang buat bisnes ni, dia bukan sekadar pergi kejar duit je, dia dapat juga keluarga dia. Ada orang ini kaya raya tapi keluarga tak dapat. Betul tak? Dan the most important adalah reward yang dia dapat tu berbaloi, dan yang paling penting adalah mereka yang buat bisnes saya ni akan mendapat satu privilege untuk mendapat freedom untuk memilih. You ada freedom untuk memilih. Okay? So kawan-kawan, dulu MOE dilahirkan pada 1959. Now kita tengok siapa dah MOE di dunia hari ini. Okay? Alright? Ini kita punya HQ di Eden, Michigan. Okay? MOE bukan saja berada di Malaysia kawan-kawan, ada di 100 buah negara. Maksudnya makin besar dah. Tengok siapa MOE hari ini di mata dunia. Okay? MOE berada di level nombor 1 dalam banyak-banyak perniagaan direct selling dunia ni. Hari ni beliau duduk di tempat nombor 1. Bukan hari ini saja, dah bermula daripada dulu lagi. Tengok 2000 apa ni? 2012, 2013, 14, 15, 16, 17. Every year. Kalau anda tengok DSN ni, direct selling news ni, memang every year orang akan bertukar-tukar level, tapi nombor 1 tetap nama je MOE. Wih, gelap. Kenapa? Okay, yang kena sabotage. Okay, actually sampai sekarang kawan-kawan, masih lagi MOE berada di tempat nombor 1. Bergurau pada anda. Kerana hari ini anda berada bukan syarikat nombor 2, bukan syarikat nombor 10, bab nombor 1. Apa impact dia? Apa kesan dia pada anda? Kita tengok. Ini kita tengok pada MOE di Malaysia ni. Ni kat sini, anda berada kat sini. Di belakang tu, gambar tu kat depan ni belakang. Okay, MOE di Malaysia hari ni dah pun masuk umur 50 tahun. Bagi dia bukan silap, 50 tahun. 20 tahun dia dah level matang kan. Tapi masa mula-mula dibina pada 1976, adakah mereka tahu akan jadi macam ni? Mungkin tak, tapi they have their belief. Dia ada keyakinan yang MOE satu hari akan jadi satu gergasi dalam negara kita. Okey? Nampak? Siapa di belakang? Bisnes MOE. Dan yang paling penting sekarang, siapa MOE hari ni? Kawan-kawan, ini antara latest yang diumumkan oleh kita punya CEO baru.
Jason, Tuan Jason. Hari ni Amway di Malaysia kawan-kawan, tempat yang anda tengah duduk ni, kita adalah sebuah syarikat yang zero debt. Kita tak ada buat mana-mana pinjaman di luar sana. Zero debt. Dan kita punya cash dalam akaun Amway ni ada bersih 200 juta. Banyak. Kalau anda hari ni, anda ada kereta besar, rumah besar, tapi semua tu tak ada hutang. Ada balance pula 1 juta dalam akaun. Agak-agak orang panggil anda siapa? Orang yang kaya dan stabil. Kalau anda single, mungkin anda boleh masuk golongan Bob T20. Okay. Okay? Alright. Okay. Now, tengok lagi siapa Amway hari ni kawan-kawan. Kawan-kawan, hari ni Amway dah berada di pesada market Malaysia selama 50 tahun. In 50 tahun, ada mungkin orang ada kata-kata, oh dah 50 tahun, dah expired, dah tua, dah tak larat, dah tak jadi, dah tak viral, dah tak macam-macam lah. Tapi kawan-kawan, jangan, kita kena tengok apa simptom ataupun kita tengok apa dia punya petunjuk-petunjuk. Dalam masa 50 tahun kawan-kawan, hari ni Amway masih lagi mengekalkan, contoh kata Nutrilite punya brand masih lagi nombor 1 di dunia. Tepuk kan? Oh, nak tepuk malu-malu. Artistry masih lagi top 5 in the world. Dan kita di carta Direct Selling News masih lagi nombor 1 sampai hari ni. Hebat. Kalau Liga English kan, Premier League tu, kalau nombor 1 je, power tak tim tu? Jangan belagak sangat Arsenal okay. Masuk sikit lah bola Dan the most important adalah siapa yang mereka lahirkan. Setakat hari ni Amway telah melahirkan lebih kurang berapa? Hampir 9,000 orang platinum. Okay? Hampir 300 orang diamond. Dan yang paling penting sekali hari ini, sejak tahun 1976 Amway telah berjaya membayar 8 bilion ringgit dalam bentuk bonus. Kawan-kawan, banyak tak 8 bilion? Banyak. Kalau anda sebuah syarikat, anda tak akan senang-senang nak riliskan duit 8 bilion tu. Sebab 8 bilion tu tak dapat kat Amway tu, dapat dekat semua ABO Amway. Banyak tak? Ya. Dan sampai hari ini Amway telah melahirkan lebih 1,188 orang jutawan. Ada tak hari ini kita dengar dalam syarikat anda bekerja hari ini, ada tak dilahirkan jutawan dalam syarikat tu? Mungkin kita tak pernah dengar pun. Mungkin CEO je. Tapi hari ini Amway dia berani declare dan dia boleh melahirkan ramai jutawan. Dan anda tidak memerlukan apa-apa spesifik kelayakan pun untuk menjadi jutawan dalam Amway ni. Bagi tepuk kepada anda semua. So kawan-kawan, bermula dulu daripada satu produk. Siapa tahu produk awal Amway? LOC. Hari ini kita ada lebih 600 premium produk dalam kita punya warehouse sekarang. Ini untuk siapa kawan-kawan? Untuk siapa produk-produk ni? Untuk anda semua. Kita nak kan, kita berniaga, kita ada banyak pilihan tu dah. Okay. Daripada sebuah kedai saja yang di PJ ni, Amway hari ini telah ada lebih 25 kedai serata Malaysia. Belum campur kedai online yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun. Hebat ke hebat? Tapi hebat tu untuk siapa? Untuk anda. Sebab anda boleh menggunakan semua ni untuk kepentingan perniagaan anda. Okey? Hari ni kenapa Amway boleh menjadi satu demand yang tinggi? Sebab hari ni kawan-kawan, kalau ikut dunia, global wellness economy ni sebenarnya ada lebih kurang 6.8 trilion USD yang hari ni orang perlukan barang-barang wellness ni. Anda bayangkan, agak-agak kat Malaysia, banyak tak demand untuk barang-barang wellness? Dan believe me, wellness adalah satu fokus utama yang Amway hari ni. Bagi tuan-tuan pada Amway. Okay? Sebab tu hari ni dengar agak reset lah, pasal M-Cell lah, itulah fokus Amway pada hari ni. Okay? So kawan-kawan, you all kenal tak kedai-kedai ni? Gegasi-gegasi ni. Soalan saya, kaya tak mereka?
Kaya tak? Super kaya sebenarnya. Sebab tu mereka makin berkembang dalam Malaysia ni. Soalan saya seterusnya, apakah manfaat, faedah yang anda dapat daripada syarikat-syarikat ni? Soalan yang lebih spesifik, berapa keuntungan yang anda dapat daripada syarikat-syarikat ni? Zero. Kenapa? 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 Sebab kita tak penting pun untuk diorang. Kasar sikit Anda tak penting pun. Kita semua tak penting untuk mereka. Kita bukan anak beranak dia. Kita tak ada sign kontrak apa-apa pun dengan dia. Sebab tu kita tak akan dapat apa-apa faedah pun. Betul tak? So hari ni saya nak tunjuk pada anda, lebih memedihkan lagi hari ni, sebab insan-insan yang mengkayakan syarikat tersebut adalah kita sebelum ni. Sebelum ni kita beli kat kedai-kedai ni kan, saya bagi contoh lah average. Kalau satu orang boleh spend lebih kurang 500 bulan kat sini, 1 tahun anda dah spend RM6,000 kat kedai ni, dan dalam masa 10 tahun anda dah spend RM60,000 dekat kedai ni seorang. Kawan-kawan, saya nak tanya, dalam masa 10 tahun siapa kat sini boleh mampu kumpulkan RM60,000 duit simpanan? Mungkin ada, tapi tak ramai. Betul tak saya? Betul. Okey. So kawan-kawan, hari ni kenapa kita nak switch perbelanjaan kita pada kedai Amway? Anda dapat manfaat ke bila anda tukar kedai? Agak-agak dapat tak manfaat? Dapat. Macam mana dapat manfaat? Pernah fikir? Ini kena banyak fikir sebab tak nak bagi tidur, biar fikir banyak sikit. Okay? Macam mana yang manfaat yang anda boleh dapat tu? Anda ada kena mengenai pertalian saudara ke dengan Amway punya owner? Tak ada Tapi macam mana? Okay, kita tengok. Kawan-kawan, macam biasa, you tak barang, you bagi duit, dapat kat kedai Amway, betul tak? Setuju? Cuma bezanya bila you beli barang kat kedai Amway, you dapat cashback, you dapat penjimatan, betul? Setakat tu kan? Tapi hari ni kawan-kawan, betul tak saya cakap? Hari ni ramai di antara kita dan kawan-kawan kita hari ni sebenarnya membantu mengkayakan syarikat atas, betul tak? Betul. Kalaulah hari ni anda dan kawan-kawan anda switch kedai, sekarang kita mengkayakan syarikat mana pula? Amway kan? Kenapa takut-takut nak jawab? Aku dekat tengok Amway. Kawan-kawan, perbuatan tu sama je kawan-kawan, tak banyak beza pun. Cuma yang membezakan, benda yang paling penting sekali adalah kita ada satu pertalian dengan Amway yang mana kita diberi privilege. Anda semua diberi privilege untuk dapat profit sharing daripada keuntungan Amway. Suka ke? Suka ke suka? Macam tak suka. Tepuklah tangan sikit. You all dapat profit sharing ni, kan? Semua income, bonus-bonus yang you dapat tu, yang Amway bagi pada anda semua adalah dalam bentuk profit sharing yang anda layak terima. Sampai bila? Selagi mana Amway berada di atas muka bumi ni, selagi itulah anda layak terima. Kalau hari ni Amway 50 tahun dekat Malaysia dah ada satu trademark, satu pencapaian macam tu, agak-agak Amway boleh lagi tak mencapai lagi 50 tahun? Boleh sangat-sangat. So anda akan layak menerima profit sharing lagi 50 tahun daripada sekarang. Bagi tepuk tangan pada anda semua. So, apa yang anda perlu buat sebenarnya, kita punya kerja, ajak kita dan kawan-kawan anda, this apa yang anda perlu buat, tukar. Kalau kita suka sangat tukar kerajaan, kita boleh tukar barang-barang kita. Ini bukan politik Saya tak mewakili apa-apa parti Tapi saya nak beritahu, hari ni orang sibuk nak tukar macam-macam. Kenapa anda tak sibuk nak tukar masa depan anda? Kan? This is your future. Tukar barang means that tukar future anda. Sebab tu hari ni you tukar barang, hari ni you tukar future anda. Okay? It is very simple. Okay? Semua barang yang kita ada 600 jenis barang. Saya tunjuk sikit apa yang gambaran sebenarnya. Okay? Mungkin hari ni anda datang seorang, betul tak? Tapi anda kena ingat satu benda yang anda punya harta dekat itu, iaitu kawan-kawan anda. Okay? Kalau hari ni anda dah mula tukar barang dan lepasnya anda ajak kawan-kawan anda berkongsi dan mereka pun tukar barang, so lama-kelamaan ramai di antara kawan-kawan anda, daripada dia mengkayakan syarikat lain, dia bersama-sama dengan anda untuk dalam menukar barang di kedai Amway. Katalah, saya buat cepat sikit katakanlah anda ada lebih kurang 256 orang, yang mana kawan-kawan anda setiap bulan tukar RM200 sebulan. Standard lah kan? Betul?
Tukar 200 sebulan. But apa yang terjadi? Bila anda dan kawan-kawan anda tukar barang, so of course akan masuk sale dekat Amway. Betul? Tapi ramai orang tak tahu dan lupa yang anda ada portion dan layak menerima profit sharing. Bayangkan anda terima profit sharing lebih kurang 8,000 sebulan. Okey ke okey? Okey ke okey sangat? Okey. Soalan saya, adakah ini your future? Anda nak ke future macam ni? Nak ke nak sangat? Nak sangat. Nak bagi tepung gurus saja. Dan masalah yang paling utamanya adalah bila anda dah sampai ke level ni, anda terpaksa terima kenyataan yang anda punya future ada macam ni. Setiap bulan tak boleh berhenti anda terima duit tu. Suka ke suka? Suka ke suka? Siapa suka? Wanita ke lelaki? Dua-dua. Okey, alright. Kawan-kawan, ini your future. Jika anda membina perniagaan dengan betul, ini antara peluang-peluang pendapatan yang anda boleh dapat. 120,000 setahun, 500,000 setahun, 5 juta setahun, 10 juta setahun, 50 juta setahun, whatever the figure anda boleh dapat, sebab ini adalah your future. Anda yang buat pilihan sendiri. So anda nak pilih yang mana? 50 juta. Ha? Oh, je. Yang belakang je kamu 50 juta. Yang depan 5,000 pun cukup lah, Cik Nos. 5,000 pun cukup lah. Kalau anda boleh dapat 50 juta, kenapa nak dapat 5,000? Betul tak? So itu anda punya pilihan. So kawan-kawan, inilah masa untuk anda membina pendapatan masa depan anda, iaitu anda kena bermula pada hari ini. Kawan-kawan, saya nak tunjuk orang yang telah membuat pilihan awal dulu dia pun tak tahu dia punya future. Ini adalah menjancang koyok. Beliau dah membuat keputusan pada tahun 1980-an lagi. Apa yang terjadi pada 1993, beliau meninggal dunia, tapi anda tengok income dia daripada dia meninggal sehinggalah hari ini, tahun 2012 dia dah boleh cecah 1 juta ringgit. This is her future. Dan dia pun tak tahu dia akan dapat future. Dia akan tahu dia buat Amway akan jaga bisnes dia. Sebab apa sampai ke hari ini, income yang sepatutnya dia dapat sebab dia dah tak ada, diwariskan kepada adik-beradik dia, abang dan adik dia. Ada lagi tak? Ada. Macam ni, Double Diamond Tajwin dan Nun, bekas pensyarah. Abang Tajwin ni, dia meninggal dunia pada Februari 2016. Kawan-kawan, sejak beliau meninggal, pangkat beliau diwariskan kepada anak angkat beliau yang bernama Azwin. So Azwin ni dia dapat pangkat Double Diamond sejak umur 18 tahun lagi. Best ke? Best. Sebab dia dapat privilege sebagai seorang Double Diamond sejak umur 18 tahun. Okay? Ni, arwah Founders Executive Diamond, Dr. Aziz dan juga Kak Salihah. Dr. Aziz ni pakar neuroscientist, pakar otak neuroscientist. Beliau meninggal dunia pada tahun 2018. Hari ini pangkat Founders Executive Diamond Dr. Aziz diwariskan kepada anak beliau yang bernama Nazli. Best ke best? Apa yang lagi best kawan-kawan, hari ini kumpulan beliau telah menghasilkan lebih 100 orang diamond dan 3 orang founders FC. Okay? Siapa nak macam ni? Siapa nak macam ni? Siapa? Okay? So kawan-kawan, hari ni it's about macam mana pilihan yang anda buat. Ada orang hari ni suka buat kerja kuat, work hard, dan ada kadang-kadang orang dia buat bekerja bijak sekali. Okay. So kawan-kawan, ini kami punya journey. Saya kerja dalam bidang oil and gas. Saya perlukan masa 11 tahun untuk capai income macam tu. But dalam bisnes Amway, saya perlukan masa 6 tahun saja untuk dapat income yang lebih kurang. Mana yang lebih bagus? Okay. This is your future. Kawan-kawan, ada orang cakap, saya tak ada masa nak buat Amway. Biasa tak? Ramai tak orang macam tu? Saya tak ada masa nak buat Amway. Kawan-kawan, saya dan isteri buat Amway sebab kami nak masa. Kami nak masa. Dan the most important sebenarnya, kami nak freedom of choice. That is our future yang kami nak sangat. Sebab apa? Kawan-kawan, isteri saya disahkan kanser tahun 2014. Bagi siapa yang tahu, siapa yang ada ahli keluarga kanser, once you dapat that title, you susah nak keluar title tu. 2014 saya operation, buat kemo dan sebagainya. Baik sekejap, 2021 beliau datang balik kanser. Terpaksa balik buat operation, dan at that time dia terpaksa terlantar dekat hospital selama 1 bulan. Efek daripada operation tersebut. But
At this time, saya boleh buat satu pilihan yang saya boleh jaga beliau sepenuhnya dekat hospital. Itulah freedom of choice yang saya nak. Kalau tak ada duit, tak boleh pilih kan? Tak. Saya terpaksa pergi kerja kan. Kalau saya masih lagi buka kedai dobi, saya terpaksa keluar untuk jaga kedai dobi saya. Betul tak? Setuju tak saya? Dan kawan-kawan, ini the latest keadaan isteri saya, iaitu pada tahun 2025, yang mana setahun sebelum pemergian beliau. Okay? Yang mana tahun 2025 beliau disahkan kena kanser balik, dan kali ini dia merebak dengan lebih laju dan masuk stage 4. Dan kali ini juga doktor tak berani nak operate dan terpaksa menjalani kemo sepenuhnya. 6 bulan kemo, dan after that tukar ubat kemo, dan malangnya, dan 6 bulan yang terakhir tu beliau sepenuhnya bedridden. Dan kawan-kawan, at this time saya baru dapat merasai yang selama ni yang saya bina perniagaan Amway ni adalah untuk masa ni. 1 tahun 2025 saya boleh buat saya punya pilihan untuk jaga sepenuhnya isteri saya. Masa 6 bulan bedridden, saya boleh berada di sisi arwah sepenuh masa. Dan kawan-kawan, tangan ni jugalah yang berjaya menutup kelompak mata je ketika mana arwah menghembuskan nafas yang terakhir. So kawan-kawan, income saya never stop sebab saya nampak my future ketika mana kami buat satu keputusan untuk bina betul-betul perniagaan ni. Kawan-kawan, saya tak banyak memori yang menarik dengan arwah sebab kami punya memori banyak pergi balik hospital. But 6 bulan terakhir tu, saya rasa itulah the moment paling saya tak boleh lupakan dengan dia, sebab setiap masa saya akan berada di tepi dia, setiap masa saya akan menguruskan dia, setiap masa saya akan membersihkan dia, berwudukkan dia, solat dengan dia, berdoa dengan dia, berbual dengan dia. Itulah 6 bulan yang paling cepat saya dapat rasa. So kawan, mungkin sedikit memori yang saya boleh tayangkan pada anda, insyaAllah. Satukan kami di syurga, andai terpisah di dunia, bersamamu selamanya, menggenggam janji indah. Jadi apapun kau indah, bidadariku anugerah, semangatku ada dalam hatimu. Kawan-kawan, hari ini kita mungkin ada orang yang tersayang di sebelah kita. Namun persoalan dia adalah, apakah yang sanggup anda buat untuk mengembirakan orang yang anda sayang tersebut? Walaupun saya boleh bersama dengan arwah 6 bulan sebelum meninggal sepenuhnya, tapi hari ini saya masih lagi menyesal kerana saya tahu sebenarnya saya boleh bagi lebih lagi untuk arwah. Kawan-kawan, anda masih lagi ada peluang untuk memilih pilihan anda. So kawan-kawan, hari ini perjalanan kami membina legasi bisnes Amway adalah sebuah satu detik kenangan yang terindah yang kami tak boleh lupakan. Inilah satu-satunya kenangan yang saya boleh tinggalkan saya bersama dengan arwah. Dan saya boleh katakan hari ini dengan kami buat satu keputusan untuk membina perniagaan Amway ini, ia menjadi satu penyelamat pada kami untuk masa depan kami pada hari ini. So kawan-kawan, anda mempunyai satu pilihan untuk membuat pilihan yang tepat hari ini. Sebab yakinlah bahawa satu hari nanti masa depan anda pasti akan tiba. Walau bagaimana rupa pun anda pasti akan berjumpa dengan masa depan anda. So buat keputusan yang tepat pada hari ini, kerana masa depan anda adalah milik anda semua. So itu saja, jumpa semua anda semua di Puncak Kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.